Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat Impact Speedfest 2025 and aduh kat tiket lah, dekat tiket. So tengah menunggu nak masuk walaupun dah ada pass exhibitor, tapi menunggu je. Okay, so sekarang kita dah sampai, kau tengok 60 hours non-stop event and kita baru sampai hari kedua. Sebab hari pertama kita orang hujan, jadi tak boleh nak gerak daripada hotel untuk datang sini. Setengah jam ke, tapi disebabkan hujan dengan jam, dia jadi 2 jam kalau nak sampai ke tempat event. Thailand ni dia punya bahagian-bahagian apa nama dia, jam ni memang lain macam sikit. G-Wagon, yes, kau tengok di kereta-kereta yang display G-Wagon, E30 4 door je, tapi kau tengok clean dia macam mana. Kemas, cun, macam-macam lah. So event setup memang besar kau. Sini ada stage, ini adalah kawasan event. Memang macam-macam ada kereta. R34, ER34 4 door, AE86. Dia buat macam tempat apa? Tempat minyak. Ni suara. Ini salah satu tempat yang diorang buat jual kereta, auction. So kalau kau tengok kereta-kereta klasik ada Ferrari Testarossa. Wah, macam ni lah proper punya booth. So semua jenis kereta ada. Kereta klasik, Ferrari, motor pun ada. Bergempaknya. Dah EG. EG6 clean, kemas, fitting dia, throttle body dia. Jom. So event ni dia bercampur, semua kereta ada, macam-macam kereta daripada Conti, JDM dan juga kereta-kereta klasik. So kita boleh tengok kereta apa yang ada. Ini salah satu kereta Keng Siam buat body. Memang cantik lah. Nampak ni kereta-kereta klasik. Tengok ni, kereta-kereta klasik semua ada. Kemas-kemas. Aku rasa dia ada nak buat show depan ni. Okay, jadi enough of kereta kan. Aku nak cek kereta aku sekarang. Aku dah tak tahu kat mana, tempat ni besar sangat. So nak pergi tengok kereta Cefiro 81 tu okey ke tak. Buka bonnet dia, bagi orang tengok dia punya enjin. Ni kalau kau nak tahu, ni tempat tu dia main drift. Keci suci lah. Okay, ini adalah kawasan aku park kereta aku dengan kereta-kereta yang lain. Betul, kereta-kereta yang park semua memang baik-baik. So ada tempat makan, kereta-kereta yang datang, kereta-kereta lama Mazda. Jun, how are you bro? Member daripada Thailand dah sampai. Ni Stance Mania, tunjuk kereta dia. Ni kereta dia. Yes. Sekejap. Okay, dia orang punya usaha. Selalunya dia orang datang Malaysia. Kali ni kita datang Thailand. Ini yang best bila kita tengok kan. Kawan-kawan motorsport kita appreciate bil kita ni kan. Sekarang kita dekat belah Liberty Walk Thailand. Yes, ini yang kereta R34 Silhouette Liberty Walk yang diorang buat, diorang bikin one of one in Thailand. Ini kawan baik aku, Mary from Liberty Walk, dan juga Ut. Handsome lah. Tengok, memang cantik. Mana kau nak nampak warna macam ni? Hi, how are you?
So tadi tu lah Mary, inilah kereta R34 Liberty Walk, one of one in Thailand. Yes, memang cantik gila tu. So selain daripada tu, kita ada juga Silvia S15 Silhouette daripada Infinite Media Liberty Walk Thailand. Okay, ini akan tunjuk korang. Yang ini akan tunjuk korang RX-7 dari Hang Garage, brother Hang kita. Ni kereta dia Liberty Walk juga, one of one. So memang cantik lah, handsome. Antara semua kereta Liberty Walk yang aku dah tengok dia orang buat, dia ada 4 biji. Dia ada RX-7, dia ada S15, dia ada R34. Kereta yang paling aku minat adalah kereta baru dia orang, iaitu kereta Nissan GT-R R32 Liberty Walk punya body kit. Kau tengok, ini kereta dia orang siapkan within 1 week. Within 1 week dapat kereta, dapat body kit, cat, stiker, pasang fitting apa semua, siap. Kau tengok fitting dia orang buat. Ini budak-budak Liberty Walk Thailand sendiri yang pasang tau. So memang power. So ni kereta yang drift baru settle. So kalau nak park kat Super Storage ni, kau rasa brand baju power lah. Booth dia orang power. Beli bateri Astra lepas ni akan dapat percuma perlindungan kemalangan peribadi sebanyak RM7,000 tau. Biar betul. GPA adalah grup takaful personal accident yang direka khas oleh bateri Astra untuk kesemua pengguna-pengguna bateri Astra. Nantikan bateri Astra serba baru pada 1 Julai 2025 akan datang. Bateri Astra, bateri pilihan mekanik. So sekarang kita dah jalan-jalan, kita dah pusing-pusing. Aku sampai dekat belah bawah ni, ada macam-macam booth. Salah satunya adalah booth Veilside. Aku tak nampak R32 ni, kompon-kompon GT-R, kau tengok enjin. Tapi body kit dia memang lain macam sikit lah. Body kit GT-R R32 Veilside. Kau tengok dia punya bumper lain, dia punya side skirt, seat, kau tengok dia punya belakang. Kau tengok dia punya belakang macam mana rupa dia. Memang cun. R32 ni kalau dapat buat macam ni, kau tengok dia punya roll cage kat dalam, siap. Handsome, rim chrome, 2 piece. Cek. So aku sebenarnya aku nak tengok macam-macam R32 kat sini sebab aku nak cari inspirasi untuk buat R32 aku sendiri ni. So jom. Okay, dekat sini dia panggil Impact Speedfest Pavilion. Kereta-kereta special ada dekat dalam ni. So first up kita boleh tengok ada satu RX-7 FDPS. Ini BMW M1. Dia punya frame macam race ni. Kau bersambung tu. Kau tengok fender dia. Fender dia bersambung guys. Okay, so ada macam-macam kereta sini. RX-7 Veilside. D-Max. 46. Banyak
buat modified kereta D-Max, kereta pickup ni kan. It's because kereta-kereta pickup ni adalah salah satu diorang punya strong point dekat Thailand. Maksudnya diorang dapat modifiedkan kereta D-Max kan, engine D-Max buat sampai 1000 horse, 2000 horse, masuk dekat Fanica, masuk dekat boat dan sebagainya. Diorang memang mengidolakan enjin-enjin diesel, enjin D-Max ni apa semua. Tengok kereta-kereta dia. Gila. Jadi kereta Pubs Honda Fest Thailand. Transparent food. Nampak macam apa? Okay guys, tadi aku tengah duduk-duduk je bersantai dengan aku punya wife. Ngam-ngam dekat depan ni adalah track. So tiba-tiba ada kereta masuk, tunjuk dia punya skill dekat dalam Gymkhana. So rupanya track ni dia orang buat untuk event drift dan juga event Gymkhana. Mari aku tunjuk kat kau ya. Serius ya. Oh lama. Okay, sekarang aku tak tahu korang boleh dengar ke tak apa aku cakap. Tapi dekat belakang aku ni ada sebiji penuai padi. Dekat Thailand ni apa-apa yang ada enjin diorang akan modify. So kat belakang aku ni ada penuai padi. Aku nak tunjuk kat korang up close apa yang ada kat sini. Jom. Kau tengok, semua benda dimodify je lah Mat. Daripada bawah, kau tengok, semua dia buat. Semua ada colour. Gila tak gila? Titanium lah baik. Power tak power. Ini adalah penuai padi. Selain daripada tu, lori buat stiker. Orang ada. Gila tak gila? Batu. Syak boleh menari atas ni. If Dad performs the two of these gyrations while the family is having breakfast, there could be a trailer load of trouble. The trailer is built especially for small domestic and imported cars and closely matched with the wheel track width to make for easier running in mud or snow. If that isn't an insult, I don't know what is. Alright gang, so sekarang kita berada dekat Impact Speed Fest Day, last day. So sekarang situation yang aku rasa kalau korang tengok mesti korang pelik. Kenapa? Kau tengok, berasap Mat. Memang berasap, penuh dengan asap. Ni kereta-kereta kita orang, line up kita orang.
Tu Zaviro A31 dan juga kereta-kereta daripada Malaysia. Ini kita bawa apa semua. Tapi sekarang sedang berlangsungnya drift event yang ada dekat Impact Speedfest ni. So nak tunjukkan korang apa yang ada. Aku tak tahu siapa yang tengah drift, tapi tak apa, kita tengok kat sini. Jom. Diorang buat nombor 8 je, main nombor 8 je, tapi dia punya power memang gepak. All out dia begitu, dia kata. Memang padu. Thailand ni diorang punya build memang lain macam sikit. Build diorang ni kalau kau nak comparekan dengan build daripada negara-negara lain, Thailand ni antara salah satu build yang diorang boleh buat all out. Kereta drift diorang tu diorang buat memang torky, padu, laju, barang-barang semua mahal. Diorang boleh custom barang diorang sendiri. So ini adalah salah satu testimoni kepada orang yang dekat luar untuk tengok macam mana car culture dan juga car build yang ada dekat Thailand. Okay, sekarang aku berada dekat atas Calper ni kan, tengok drift. Sekarang ni Max Orido dengan Keiichi Tsuchiya akan drift. Satu taxi tu, satu lagi GR86. Taxi tu adalah taxi engine 2J tau. Dia orang dah modified. Kau tengok. Dia akan pusing sini. Kau tengok. Kece! Oh, Max Orido. Gila lah. Itu legend dalam drift pun. Orang sendiri standby nak drift depan ni. Sekarang ni kita dah dekat pukul 7 time kat sini. So kita baru start kereta. Kau tengok, sir, kita baru start kereta. Tengah nak pagi panas. Sebab lepas ni nak pergi ke Impact Speed Ring belah sana. So apa yang kita akan buat kat sana adalah kita akan drive around Speed Ring tu untuk kita bawa kereta ni pusing-pusing sekali dengan kereta-kereta Malaysia. Kita dapat slot time untuk bawa kereta ni pusing-pusing ke tempat event. So salah satu konsep event ni adalah dia membenarkan kereta-kereta ni untuk buat parade, ikut timing masa dia lah. So aku macam satu benda ni aku boleh implementkan dekat event Motomaniac nanti juga. Tapi nanti kita tengok macam mana. Dia kena control situation. So kalau korang setuju, korang komen kat bawah. Komen, minta cakap nak buat parade dekat dalam event Motomaniac. So okay, tengok, orang Thailand pun suka tengok kereta Nissan Zaviro. Sebab apa? Sebab Nissan Zaviro ni merupakan salah satu kereta yang budget friendly juga dekat Thailand ni. Tapi untuk diorang buat kau-kau, aku rasa diorang punya bil lagi jauh lagi kau.
Okey geng, so sekarang berakhirnya event Impact Speed Fest. Jadi kita orang ramai-ramai line up belakang ni. And tengok. Untuk kita ambil gambar, buat kenang-kenangan, and also untuk kita berkumpul dan juga bergerak soon. Ke mana kita nak pergi? Lepas ni kita nak pergi ke PTT, iaitu diorang punya R&R. Lepak kat situ je, beli makan minum, santai-santai, ambil gambar. Dan kita akan terus hantar balik kereta ni pergi ke Liberty Walk Thailand, Infinite Media, untuk park dekat situ sampai esok. Esok kita akan loadkan ke atas trailer. Jadi dengan kesempatan ni aku nak berterima kasih kat Bali dan also dekat organizer dan juga lagi-lagi kepada Mary Liberty Walk kerana telah accommodatekan kita orang daripada A sampai Z, dan juga kepada Beer Bayuk sebab telah accommodatekan kita orang punya tempat tidur daripada hari Selasa sampai hari Selasa. So dia yang accommodatekan semua so that kita orang boleh tidur dengan tenang dan aman. Jadi shout out kepada orang semua. Thank you very much. Aku payung korang line up sekejap tunjuk. Okay, sini kita ada kereta Bombok Super Sunday kita, kereta Beme, Sapiro. Lepas tu kita ada kereta Bali, Fire Squad, Supranim, kereta Cap, dan juga kereta Abang Bob Super Sunday also. Jadi itu saja, nampak ramai-ramai tengah bersantai. So itulah. Let's go, ciao. Nanti kita Roger episod baru untuk dekat PPT Papa Roger.